Jika kau terluka, ingatlah wajahku. Tak mungkin berulang semuanya. Saat kau derita, sebutlah namaku. Mungkin ku tak serupa, tapi ku masih yang kau kenali. Walaupun ku tidak mampu berbicara lagi. Alamak. Alright, assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga semua kedai sihat-sihat selalu. Apa jadi kat belakang ni, saya tak tahu apa jadi ni. Saya duduk kat depan, saya tak duduk kat belakang. Apa jadi kat belakang ni? Apa jadi kat belakang ni? Alamak. Ni dia bilik cat. So yang nak main masuk slot hantar chat kau boleh. Okay. So proses restoration bermula. Tu pun dia chat. Nampak ayak dia boleh gantung situ. Okay. So proses restoration ongoing. Ni ambil masa lama sikit Tapi saya rasa lama-lama pun kami tak dah apa lama sangat kot. Kalau tak banyak motor lah. Okay, body dah masuk primer, rim, apa semua lah kan. Okay. Hak ni nak tunjuk hampa ni. Kalau hampa follow saya rapat dekat Instagram, dekat kalau hampa saya nombor saya, apa boleh tengok Nama cantik mirror effect. Kita ada RZ yang untuk jual. RZ RZ soal belakang. Tapi dia tulis Suzuki. Dia berbohong. Tapi ni RZ kan. Nak jual 24,000 nego. Bola. Okey Syamil ni duduk belakang. Dia tak duduk dengan saya kat depan. Dia duduk belakang. Dia baju. Tengok dalam meja dia. Painter. Bukan painter. Tukang cat. Okey. So update dulu pasal bengkel. Orang dah pasang elok, buka blok balik. Itulah. Kawan tak puas hati. Hari tu aku dah share dekat IG kan. Orang sedap orang ngang. Tak ada ngak. Tapi ada bunyi. Saya kata dia naik dulu, dia tak mau. Nak ada bunyi. Lagi dia buka. Lagi kita nak pergi hantar rebor. Piston aku rasa nak 400 ni. Baru dia puas hati. Kau kena 400 power jet tak. Ni saya cerita. NSR dia nak buat. Okey. Update motor customer. So yang nak masuk slot boleh masuk slot boleh bawa datang. So EF5 dah siap. EF5 ni dia simple-simple dah buat. Yang carburetor baru, lem minyak baru. Lepas tu cover set baru. Okey, and then fork baru. Yang semua biasa je. Ni buat simple lah. Nanti cuma check signal apa semua lah. Okey. So painter jadi ni dah siap. Okey, owner kata suruh kami running dulu. Ni dah siap overhaul apa semua. Okey, so kepada user painter yang nak main overhaul, restore apa semua boleh bawa mai. Kami pun belakang tadi pun ialah body painter, boleh bawa mai. Kita tok sampai cun-cun. Okey. So ni painting set, ni nak kena overhaul. So nanti kita sambungan ni pula. Alright. Ni motor saya. Motor Khalil. Motor Khalil ni dia tak main-main bagi barang. Tengok motor dia. Aduh, tengok motor dia sedih. Dulu best dengan dia. Tapi tak apalah. Nanti kita comeback balik. Okey. So SUV8 siap. Masuk semalam. Hari ni siap. Macam mana? Masuk semalam siap. Sebab kebetulan kami pun dah banyak settle job. So biasa nak bawa pergi dyno ya. Okey, asalnya owner ni dia dah mai buat kami dah buat spek 57 ni, sekarang ni buat spek baru. Sekarang ni pula untuk pertama kali saya nak try hasil porting daripada UWR tangan kami. Okey. So korang follow saya kat IG. Yang follow dah saya kat IG, Instagram, Saiful_Agaref dengan TikTok Agaref_Squad. Kadang-kadang saya banyak post kat situ. Untuk update lah kan. Apa follow saya. Okay. Semalam dah porting apa semua. So tadi Apis we try responsif. So kita harap ada mana-mana dekat orang kata apa dyno. Okay. Saya tak menjanjikan kelajuan, tapi nak ada responsif tu sedap. Okay. Running by back pressure block. Okay. Spek apa saya tak mesti tahu lah. Ni motor customer saya tahu. Okay. So dah lama tak ada konten. Kita nak buat konten NSR pula. Okay. Memandangkan saya tengok komen-komen berancak dekat masa saya buat video tayar besar. Okay. So maksud saya masih lagi macam tu. Masih lagi dalam keadaan yang macam ni. Saya tak buat apa lagi. Okay, tayar besar apa semua. So ada yang kata nak restore. Ada yang suruh cari GPS 200 dulu baru restore. Ada yang kata restore part-part. Maksudnya partnya ni apa kita check balik kan. Saya dah ingat blok ni saya tak sure. Kalau blok NSR RRW ke RRSP ke apa, blok dia kalau silver. Mungkin saya boleh je nak check balik kan. Kita buka casing, kita check balik hitam.
blok ni, kita check color lane. Okay, motor ni standard lah. Standard, betul standard. Okay. So bila standard ni kita boleh buat macam lah. So untuk hari ni saya nak bogeykan balik motor ni. Okay, mungkin dia akan check in masuk, angkat tank apa semua, bogey apa semua. Kita nak buat check wiring. So pakar wiring kita akan nak buat. Ikuan nak buat wiring. Buat motor ini saya ni dia ada isu makan cepat makan bateri. So untuk pengguna-pengguna NSR, saya just nak bagi tahu, NSR ni dia sangat sensitif dengan wiring. Relay dia kena check lah. Itu yang saya belajar daripada Autotai lah. Kalau saya salah, minta tolong betulkan saya lah. Autotai kata dekat NSR ni apa kena teliti buat wiring. Dia tak boleh langsung ada slack sikit. Tambah-tambah yang model macam saya ni, ni model R. Okay, dia ada NSR R, SR, single R, ada NSR RR, ada NSR RRW, ada NSR SP. Kan? Lepas tu lagi satu saya tak sure. Pasal ada ikut. Tapi dia ada banyak model lah. Lampu bulat, lampu ni betul single arm macam-macam lah. Lebih kurang macam tu. Tapi yang paling lawa yang saya, kalau saya tengok lah, paling lawa dua lah yang saya tengok lawa lah. Satu R ni, okay. Satu lagi RRW. RRW dia dua mata. Macam mata CBR tu lawa. Macam R ni pun lawa sebab apa tau? Sebab belakang dia nampak. Kalau apa tengok belakang dia memang cantik. Dia punya shape petok dia tu dia cantik. Kalau apa nak bandingkan dengan KR, lawan dia KR lah. KR ke apa kan, TZM ke apa. Kalau apa tengok belakang dia cantik belakang. This is Honda bro. Okay. So far saya dah bawa motor ni running apa semua lah. Best, tak ada masalah. Yang kalau tayar besar ni best. Cuma saya nak kena betulkan suspension depan. Depan dia ada gelong sikit. Okay. Alright. So jom kita bogelkan motor ni dulu, simpan-simpan barang. Nanti tengok Ikuan nak check. Saya bagi masa Ikuan untuk check wiring apa. Saya pun nak service carburetor. Nanti saya nak check sekali lah, revah apa semua lah. Tapi saya rasa untuk NSR tak ada apa-apa masalah. NSR okey lah. Alright. Itulah apa semua function elok lah. Okay, jom kita buka motor tu. Let's go.